pensinkronisation, percampuran antara budaya Melayu dengan agama Islam. Jadi ini melahirkan Islam budaya. Dulu ada kawan saya kata, kalau kau tak poso, kau tak boleh raya tau. Jadi ini sebenarnya saya ini saya selalu berkata, saya ini penganut setia, apa yang dikatakan penganut setia Islam budaya. Apa perbezaan Islam budaya dengan lain-lain? Ini seperti ini. Ini bukan Islam ritual. Jadi berpuasa ini, pelbagai-bagai ini artinya adalah pensinkronisation, percampuran antara budaya Melayu dengan agama Islam. Jadi ini melahirkan Islam budaya. Jadi ada aspek-aspek perkara yang kita lakukan itu berasal usul daripada pembudayaan Melayu. Ada beberapa aspek itu lahir itu daripada unsur ajaran Islam. Jadi ada sinkronis, ada perkahwinan lah, kan, dan percambahan melahirkan apa yang saya katakan Islam budaya. Dan ini mengatakan Islam budaya, saya merayakan Islam budaya ini kerana saya dibesarkan dalam suasana Islam budaya. Saya tidak dibesarkan dalam suasana Islam Arab, saya tidak dibesarkan dalam suasana sekarang ini. Walaupun arwah datuk saya itu penggemar agama Islam, pemilik sekolah pondok, tetapi keluarga kami itu semua merayakan Islam budaya. Artinya bulan Ramadan kami berpuasa, kami pergi ke surau, kami berjemaah. Itu perkara-perkara yang dilakukan. Kami tidak apa yang saya katakan itu, kami tidak jadi Arab lah. Kami tetap Melayu.